Ada burung elang, guys. Oh no, bukan burung elang ni, macam burung bangau yang warna hitam, kaki panjang tu. Ayam. Oh, ayam. So, aku pindahkan bola pingpong yang ada dalam ni. Pindah masuk sini. Tadi ada ayam masuk sini tau, tapi tak ada telur pun. Inilah ayam yang berak dekat luar tadi. Hari tu dia dah okey, dia dah masuk telur. Okey dah. Lepas tu bila biawak masuk 2-3 hari ni, dia start buat perangai balik dah. Ini semua lubang ni, 1, 2 lubang yang dia korek sebab dia nak bertelur, tapi tak bertelur pun. Last dia lompat keluar daripada kawasan reban. Lepas tu pergi naik dekat almari kasut sebelah pintu, berak kat situ. Siapa tak hot? Aku pun tak tahu pasal apa. Aku boleh stres bila ayam buat macam tu. Padahal orang lain bela ayam. Ayam dia tu jalan sana sini, rosakkan tanaman orang, masuk rumah orang. Orang tak kisah pun. Tapi bila benda tu jadi dekat aku jadi stres. Nak tunjuk something. Nampak tak? So cute. Sekarang pukul 12. Sekarang pukul 12. Ayam tengah rehat. Makan dah kenyang lah tu. Waktu tidur sama ni pukul 12. Dia pun suka berkumpul dekat sini. Sebab itu tempayan tembikar clay. Bila aku letak air dalam tong tu, ada ayam bila dia orang minum meleleh kena kat situ kan. So kawasan ni macam kawasan yang sejuk. Tambahan pula dia teduh dengan pokok asam ni. Jadi kawasan ni sejuk, nyaman. Sebab tu ayam-ayam ni suka duduk dekat sini. Tengok, dia tak telur juga.
Nampak dah telur kat dalam tu. Sini pun ada ayam, tapi tak tahu lah ada telur ke tak. Itu kulit telur yang aku hancurkan untuk bagi dia pun makan as calcium sauce. Tapi dia pun bukan makan sangat pun, cakap je lebih. Nampak tak lubang tu? Tak tahu benda apa yang tebuk. Sebab dia bukan dekat tanah, dia macam sejengkal lebih pada tanah. Tikui ke? Nak tanya pendapat. Kamera apa yang sesuai kalau aku nak capture ayam-ayam ni punya sound, punya movement yang sesuai. Sebab sekarang ni aku hanya pakai handphone je lah. Handphone Huawei Honor 8X. That's aku tahun 2019. So quality sound and video dia setakat yang dapat tengok ni je lah. Boleh suggest apa yang sesuai. Ramai orang guna DJI Osmo 3. So ada suggestion which one better, stick to phone camera ataupun guna DJI Osmos or GoPro, or invest dekat digital camera macam Sony. Sebab aku lean more on digital camera lah. Ada burung elang guys. Oh no, bukan burung elang ni, macam burung bangau yang warna hitam, kaki panjang tu. So back to camera suggestion. Apa yang sesuai? DJI Osmos, GoPro, or digital camera macam Sony, or just stick to phone camera? Sebab aku nak tunjuk ni macam ayam-ayam punya sound. Nak tunjuk natural sound, bunyi daun kelapa ni ditiup angin. Nak tunjuk bunyi-bunyi burung. Burung banyak tau kat sini. Tapi aku rasa kamera ni, aku punya phone ni tak dapat nak capture the sound in a good quality. Diorang semua tengah alert sebab helang tadi tu dah mai guys. Nampak tak? Burung helang. Ni dah habis zoom dah ni. Dia nampak aku zoom dia. Mungkin sebab kamera aku pun, handphone aku pun warna merah. Dia nampak. Selalu aku duk tengok dia tak pernah lari tau. Hari ni dia lari. Mungkin sebab aku letak kamera dekat dia, handphone ni. Sebab handphone ni belakang dia tu macam shining, macam mirror. So bila kena sunlight dia macam reflect sun. Sebab tu dia lari kot. Dia nampak reflection tu. Ayam pun dah tenang balik dah. Bila burung helang tu terbang.
Itu antara satu kekurangan jugalah bila tak ada ayam jantan ni. Tak ada siapa nak alert mereka. Kalau ada ayam jantan, bila burung helang tu mai, ayam jantan tu akan buat alert sound lah untuk mereka ni sembunyi. Macam tadi ada jugalah alert sound tu, tapi lebih kepada betina punya sound lah. Dia tak telok pun, dia saja masuk mengeram. Yang tadi, so total telur hari ni 2 biji. Alhamdulillah. Esok pula kita tengok macam mana.